Hi, my name is Umar. My name is Salah. You guys are watching Who's Behind MV Loki. Loki adalah mempendam perasaan ini darinya masa dulu. Dulu janji nak bersatu. Di satu hari tu, diri kontak aku. Dia cakap dia nak buat MV satu lagu Loki lah. So dia call aku, dia explain lah apa dia nak. Dia bagi aku dengar lagu tu dulu. Dia buka kat call je lah time tu. Dia minta, dia dah ada request lah macam mana dia nak time tu kan. Tapi aku rasa macam dia agak susah agak lah macam apa yang dia nak tu kan. So aku suggest kat dia, aku nak contact Umar sekali time tu untuk nak ajak sekali work together kan. So Riri time tu dia suruh ajak Umar lepak Denai time tu. So The night, malam tu juga kita datang juga kan? Malam tu kita orang lepak ke bistro time tu. So macam minum-minum dulu. Sebelum dengar lagu tu dia minum-minum dulu. Minum-minum dulu, dia explain lah apa yang dia nak macam tu lah. Lepas tu dia bawa masuk kereta dia. Masuk kereta BM dia? Kereta BM dia. Dia bagi dengar lagu kan? Dan tu dia buka lah, dia buka lagu Loki tu, dia bawa pusing lah. Dia bawa kita orang pusing bagi satu mood denai tu. tu. Tu dah ada payung-payung kat album dia sikit lah time tu. Tapi time tu first time aku dengar tu, aku rasa macam biasa je time tu. Time tu kita orang macam okay. Macam tak faham lagi tau. Tapi faham. yang interact aku nak suka lagu tu sebab dia punya beat tu lah. Basically macam aku suka K-pop kan. Dia punya beat tu macam New Jeans lah basically. Macam orang panggil jungle DNB kan. So macam aku macam time tu aku macam dah tertarik sikit lah. Tapi tak puas hati, aku macam tak okey. Aku minta lagu kat dia. Dia cakap dia tak nak bagi mula. Dia tak nak bagi kita orang Dia lagu. suruh kita orang dengar banyak kali sampai kita orang dapat idea. So aku as a director dengan Riri juga. Aku direct MV dengan Riri. So time tu aku tak boleh lah kalau tak dapat lagu kan. Sebab aku nak dengar lagu tu banyak kali baru aku boleh imagine lah macam mana kita nak buat MV tu kan. So dia pun susah nak bagi tu. Dia bagi juga lah lagu tu kat kita orang. Itu pun lepas 2 hari ke lah. Lepas 2 hari kat baru bagi lagu. Lepas tu start daripada tu kita orang lepak lah. Aku lepak kat rumah Umar time tu. So kita orang macam plan nak buat apa. Kita orang play lah lagu tu banyak kali sampai nak muntah semua lah. Sampai satu hari tu tiba-tiba Umar ada macam okay, aku dah dapat idea. So time tu kita orang pun duduk lah kat PC tu. Kita orang terus plan time tu. Sekali dengan Riri juga lah. Kita orang call Riri sekali sebab dia ada idea juga time tu. So dia ada bagi idea dia juga time tu. Bagi input dia, kita orang basically kita orang teamwork lah time tu kan. Best lah sebab benda ni jarang kan. Jarang selalu kalau director dia macam ada vision dia sendiri kan. Tapi kali ni aku suka sebab dapat collab sekali dengan Riri punya idea. So kita orang campurkan dalam satu music video lah, which is win-win situation, dua-dua parti lah dalam cerita. Kalau you guys nak tahu pasal story tu, ada story pun tak juga. Dia more kepada conceptual lah kan. Basically, dia berkonsep lah video ni. So, apa yang aku dengan Riri plan, cerita perempuan ni dengan lelaki ni bercinta tapi dekat kawasan perumahan lah. Vibe dia macam tu. Taman. So, kalau you guys perasan dekat intro MV tu kan, nanti you guys play balik. Kan kalau korang perasan kat part katil tu kan dia macam terbaring, semua dia macam bosan kan, tak dengar lagu kan. So part yang dia pasang earphone tu dia dah berangan yang dia dengan orang yang dia suka tu macam. Basically dia daydreaming lah macam cerita kan. So tu lah basically story dia simple je. Kalau korang perasan ada outdoor, ada satu lampu bulat tu. So basically kenapa ada lampu tu dengan ada subjek kat tengah-tengah tu, tu macam dia punya dalam otak perempuan tu ada macam daydreaming tau. Kalau korang tu aku cuba nak masukkan lah. Tapi sebenarnya orang tak faham pun. So macam benda tu as a nampak smart, cantik, dah cukup lah. Macam Riri dah ada bagi dalam 3-4 macam tu je yang macam shot yang dia nak. Yang lain tu macam tu kalau nak tanya visual yang kita tiru tu pun tak tiru lah. Kita orang macam kita orang ambil tu, kita orang improvise idea daripada MV tu lah. Ada 2 MV kan salah. First MV yang Fezo okay. Tu best part juga kereta tu sebenarnya. Sebenarnya yang kereta tu, kita orang plan nak kereta yang tak ada roof tau. Tapi disebabkan last minute sangat, tak dapat lah kereta yang sunroof tu dengan kekangan bajet juga lah tentu kan. So kita orang pun pakai lah kereta Riri. Kita pujuk juga dia tak nak pakai kereta dia tu. Kalau tak saga aku dia balon tentu. Tapi kita pakai kereta Riri tentu. Tu pakai kereta. Tapi kalau tak memang nak roof tu open. Kalau korang tengok MV yang face tu roof dia open tentu. Macam swag lah benda tu kan. Bila dah tak ada kereta sunroof tu, kita terpaksa pakai kereta dia and nak light pun susah dalam kereta tu. So kita orang pakai natural light je lah tentu. Tu kita buka tingkap kereta dia tinted kan. So macam
Marah sikit lah. Rats came in hello. Fuck this go involved. Big range ain't no vote. Big chain, this ain't choke. She like when her neck get choked. I know that her boyfriend knows. You tell white lies like cocaine. I know that her boyfriend knows. You tell white. Mimi Guerrero Vogue tu dekat part yang backdrop tu. Yang tu memang specifically lah. Tapi dia nak ubah sikit, dia buat vibe pink. Orang panggil apa? Hello Kitty Dia nak vibe pink tu untuk album dia Teletext kan. So kita orang kena masukkan elemen-elemen tu juga dalam MV. Yang macam backdrop tu kalau korang perasan, waktu budak Adik Pamban Koyum dengan Mas dua orang, diorang buat setup backdrop tu. So basically time dia tampal kat backdrop tu, diorang sampal macam salah colour tau. Bukan colour pink lah. Hijau, merah. So dia datang, dia terus cakap, aku tak suka ni, aku nak ubah. Pak, kita orang terus ubah on the spot. So dapatlah macam dia nak tu. So macam dia tak kena dengan colour Teletext dia. Asal warna ni, aku tak suka ni, aku nak warna pink. So kita orang macam okay. Baru diorang, nasib diorang bawa spray tu, diorang spray kat situ kak. So bagikan pink jadi kat situ. Yeah. So dia pun suka yang tu. So kita orang pun proceed lah. MV ni kita orang shoot 2 hari sebelum puasa yang salah. So kita orang ada duration 1 hari je lah kita shoot MV ni kan. Daripada pukul 3 petang tu sampai pukul 2 petang. Kita plan pukul 2 sampai pukul 3 pagi. Sampai 3 pagi dan kita habis tu. So kira 12 jam juga lah, lebih kurang. Kita orang shoot tu memang fun lah. Kita orang buat apa kita orang suka. So dia pun jenis yang terima je idea. Cuma dia kata jangan terlampau ekspresif sangat lah. Jangan terlampau pelik-pelik sangat lah macam tu. Ku lemah, tampakah ku lemah. Kenapa diri you berubah? Aku tak nak lagi. Baby jangan pergi. Baby jangan pergi. To be honest, kalau korang perasan, Yusuf Ali jarang shoot music video sebelum lagu tu keluar, betul tak? So dengan MV Loki ni sebenarnya dia confident betul yang MV ni akan meletup lah. Dan lagu ni pun akan meletup juga. Kita orang trust dia and sekarang ni kita dah nampak hasil dia macam ni kan. So dia dah bagi tahu lah lagu ni akan meletup ni. So kita orang macam macam ni kau tahu, aku tahu lah nanti. So kita orang pun macam tak apa, go je lah. Tapi dia cakap agak yang ni akan kena kecam lah nanti. So kita orang pun macam tak apa, buat je. Tak apa. So kalau nak tanya perasaan kita orang sekarang, kita agak happy lah salah. Happy lah. Kita orang happy untuk kita orang and kita orang happy untuk Yusuf Ali juga. So sebab dia pun nama pun lagi naik kan orang cakap. Macam kita orang cakap, kita orang shoot music video ni 2 hari sebelum puasa. So by the time editing tu kita ada dalam berapa hari lah salah? Before 15 tu 15 hari. 15 hari. Macam aku dah edit tu dalam ini ada cerita best juga kan salah. 13 hari macam tu lah aku edit. Lagi dalam 2-3 hari lah nak kena hantar kat diri kan. Lepas tu kita orang tunjuk kat dia. Lepas tu dia reject macam tu. Dia tak dapat lah apa yang dia nak sebenarnya. So time tu lagi dalam 3 hari macam tu. So memang 3 hari tu aku pun tak ada nak tidur lah time tu. Aku straight lah, aku buat 3 hari tu. Sebab lepas tu kita nak rumah nak kena colour lagi kan. Lepas tu pada lagi sehari time tu nak drop. Aku dapat siap kan. Lepas tu dia proceed lah time tu. Lepas tu terus pas ke rumah colour. Lepas tu hantar untuk besok punya nak drop. Sebab time tu awal-awal tu macam kita orang pun tak clear sangat kan apa yang dalam storyline yang dia nak tu. So lepas tu after tu baru dia explain lah betul-betul semua. Baru kita macam okey, faham lah. Lepas tu buat balik lah. Kita orang buat semua balik. Edit dalam masa 3 hari tu. Tak ada sia-sia, dia macam proses learning untuk kita orang juga lah. Sebab dari situ kita orang belajar yang sebenarnya deck tu penting lah. Memang proper. So orang kita senang nak edit kat situ. Tapi bila kita work dengan artis pun ada kepala dia sendiri, kita pun ada kepala kita orang sendiri. Benda tu yang susah lah sebenarnya. So at the end, kita kena ikut cakap diri lah. So kita buat style dia lah macam tu. Aku low-key rindu kau, aku low-key benci kau. Every time aku ingat all the lame shit that you put. Put the gang semua behind. Aku letak engkau dulu, tapi jani engkau dah balas dekat aku. Kalau tanya cabaran masa syuting tu, kereta satu lah, tak dapat kereta sunroof tu kan. So kita orang agak sedih sikit lah. Sebab kita orang tak ada equipment yang besar-besar. I mean like lighting kan. Selalu orang pakai gaffer kan. Kita tak ada lighting yang banyak. Kita pakai 2 biji lighting time tu shoot sebenarnya. So kalau nak light kat kereta tu susah lah satu hal. Lepas tu yang spend cost banyak tu sebab kita orang nak kena rigging kat kereta tu. Benda tu betul-betul kena safety kan. Sebab kamera yang kita rig tu pun agak mahal. So benda tu bahaya lah sebenarnya. Risky lah sebab kereta diri tu pun semua kan. Kereta lagi kalau jatuh kamera tu macam mana lagi kan. So benda tu yang susah. Dan satu lagi yang kita orang ada pakai deck kan. Deck DJ tu. So semua dah sampai time tu. Tapi DJ deck tu tak ada.
Dia orang tu cancel. Orang tu cancel. Kita orang cari last minute tak juga. bangun ke apa tak. Macam Cari last minute, tu yang kena sidai sekejap tu. So Eder pun kita orang pun settlekan shot yang lain dulu. So waktunya nak start dengan Eder tu dulu first. So kita orang settle yang lain dulu. So Eder dia call lah siapa yang ada time tu. Itu dah rapat satu. Terus Lala move dari KL ke Denai time tu. Shout out to Hasha Zaki. That's our main talent dalam music video tu. Dia perform lah, dia bagi 100% plus lah. So sebenarnya dia yang carry juga MV tu bagi aku lah at the same time. Tapi as you guys know, kita orang sekarang ni kalau boleh aku nak dengan Salah berdua lah. So kita orang akan selalu bersama. Basically kita orang ada satu director yang kita orang suka. Production house yang kita orang suka, which is Don Prod. Kalau korang perasan music video yang orang buat selalunya diorang collab dengan dua orang. Selalu director diorang mesti dua orang. So aku nak work with dengan Salah kat situ sebab kita orang suka lah benda-benda macam ni. Ada chemistry lah. Lagi ada lama pendam perasaan ini teringat masa dulu. You janji nak bersatu, tapi sekarang sombong. Jadi nak get along, just wanna get along with you. Berdua dekat situ, yeah. Yang gincu dekat cermin tu? Gincu kat cermin tu aku punya request. Sebab aku nak nampak macam ghetto punya toilet lah macam tu. Cermin tu ada message ke apa? Sangat salah tu. Itu Kita boleh tungkai lagi benda tu. Itu tak Korang tahu. korang tunggu je lah benda tu. So tu confidential sikit lah benda tu. Tak boleh beritahu lah.